Nak tukar nota kepada slide tema kartun? Jom KW ajar demo! Macam pelik je bunyi aku cakap Kelantan. Okey, jom belajar. Mula-mula ambil font, lepas tu type Notebook LM. Dengan font pun boleh buat. Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk cara tukarkan nota kepada slide yang bertemakan kartun. Okay, yang pertama buka Google, cari Notebook LM, tekan dekat Google Notebook LM, try Notebook LM. Okay, bila keluar paparan macam ni, create new notebook. Sekejap. Okay, dekat paparan ni, pergi dekat copy tag. Aku buat menggunakan phone saja. Aku nak copy paste, aku nak pastekan nota yang aku copy daripada ChatGPT. Okay, aku paste dekat sini. Tekan insert. Okay, bila dah dia masuk macam ni, pergi dekat studio. Tekan slide deck dekat lambang pensel tu. Dekat logo pensel tu. Okay, dekat sini pastikan pilih language bahasa Melayu. Lepas tu dekat describe ni aku nak tulis gaya kartun Ghibli. Ni contoh yang aku buat lah. Okay, tekan generate. Okay, ni adalah slide deck lah. Bila generate dia akan jadi macam ni lah. Dia tengah generate kita punya slide yang bertemakan kartun tadi lah. Okay, setelah beberapa minit, lebih kurang 2-3 minit, dah keluar kita punya slide nota yang kita tukar kepada slide yang bertemakan kartun Ghibli tadi. Kita tekan atas ni. Okey, dah siap. Inilah nota kita, punca obesiti dan kesan yang saya masukkan nota tadi. Ya, telah jadi satu slide yang menarik lah. Okey, boleh tengok dekat sini. Kita punya slide lah. Okey, tekan dekat atas ni. Okey, ni slide kita dah. Apa itu obesiti? Bertemakan kartun. Sangat-sangat menarik lah kalau nak present dekat pelajar. Ni last slide lah. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mohon share kepada orang lain. Jangan lupa selawat. Assalamualaikum.